Nasi habis dah? Alhamdulillah, rezeki. Halo teman-teman, Jimmy Street Food ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa lanjutkan di kamu. Tapi kalian harus nonton dulu video ini ya, biar kalian update terus dengan videonya Bang Jimmy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua penonton-penonton sahabat Zami Street Food Channel, Alhamdulillah. So hari ini kita berada di Kampung Ketoyong, Tanjung Malim, Perak. Okay guys, InsyaAllah kita mencari peniaga kecil di sekitar sini untuk kita bantu promosikan ke media sosial dan sambil kita berkongsi rezeki, insyaAllah. Okay guys, tanpa melengahkan masa, let's go. Kita pergi mencari. Okay makcik, Assalamualaikum. Siapa nama makcik? Nama makcik Nur Aini binti Muhammad Sam. Makcik Nuraini. So boleh panggil makcik? Cik Noni. Makcik Noni. Oh selalu orang panggil Makcik Noni. Cik Noni. Alhamdulillah. Berapa umurnya dah? Dah 50 lebih dah. 50 lebih? 55 dah. 55. Oh bayar mak saya 55. Alhamdulillah. So makcik niaga kat sini dah lama ke? Dah dekat 4 tahun dah rasanya. 4 tahun dah. Alhamdulillah. So setakat ni macam mana sambutan, okey tak? Okey, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kadang tak habis, makcik bungkus-bungkus hantar kat masjid. Oh kalau macam tak habis, makcik bungkus hantar kat masjid. Macam makcik buka setiap hari ke macam mana? Hari Senin sampai Jumaat. Isnin sampai Jumaat. Dari jam berapa tu? 6.30 pagi sampai, tak tentulah, kadang 8.30 dah habis dah, kadang pukul 9, selewatnya pukul 10. Oh tak tentu, selewatnya pukul 10. Ni semua makcik buat ni? Ni apa ni? Roti sosis ya? Ya. Ni Sosis. sardin. Ni kentang. Ni kari pap kentang. Ni sardin. Kari pap sardin. Ni pau dengan pau sambal. Pau dengan burger Malaysia. Donat. So kuih ni semua makcik buat. Berapa harganya? 1 1.40 sen. Semua 40 sen. 5 RM2. Okey. Lebih bagi sedekah kan, lebih satu. Dia RM6. Cuba guys, kari pap kentang. Kalau kakak enggak kasih, Nanti saya bayarkan. dia belanja. Sedekah, kita sedekah. Belanja orang percuma. Sama-sama. Ya, belanja ah. Sabarlah. Thank you. Ni customer tetap makcik. Customer tetap. Lama kenal dah. Oh, Alhamdulillah. Kalau nasi lemak biasa, makcik jual berapa? 1.5. 1.5. Telur goreng 2.5. Ni sambal nasi lemak dia. Tak izin makcik ya? Habis juga dah. Hari-hari buat sambal. Oh, hari buat sambal. Ni sambal makcik buat asing ke? Nanti budak tak nak pedas. Ni sambal bilis ya? Sambal bilis. Okay bang. Assalamualaikum. Nasi habis dah? Alhamdulillah, rezeki. Selalu macam nasi lemak makcik standby berapa kilo? Kadang 2 kilo je. Kadang 2 kilo je. Kadang 2.5. Macam satu ahad buat lebih sikit lah ya. Makcik kira kan Habis. semua kuih ni? Makcik kira semua? Semua kira. Makcik kira. Kita nak tahu total. Bukan? Tinggal kuih je? Ya, nasi habis. Nasi lemak habis. Hari ni percuma? Tak apa, tak payah bayar? Ya. Hari ni percuma. Ni je kuih, tak mau ambil lagi?
cukup. Cukup? Okey. Okey, terima kasih ya. Sama. Bungkuskan saya lauk ni, udang. Udang ya. Udang, sambal udang dengan paru. Paru saya nak RM6 lah. 6. Buat balik. Lebih ni makan tengah. Okey makcik, kalau contoh orang nak buat tempahan kan, kalau orang buat majlis tahlil ke keramaian ke, makcik terima tak? Nasi lemak ke apa-apa? Kalau nasi lemak tu insya-Allah lah. Kena bagi tahu awal lah. Ya. Okey, nanti saya masukkan nama makcik dalam video ni Kalau ada orang nak buat tempahan ke, boleh ya? Boleh insya-Allah. Alright. Habislah. Boleh. Kalau macam sambal nasi lemak tu makcik masak berapa jam? 8. 8 jam. Tu yang kurang sikit pedas semua, kecil je. Ya, masak lama kan atas dapur. Dia sebenarnya nak bagi sambal tu sedap, masak kena lama ya? Dah lama. Tapi nak cukup rasa dia, asam garam dia. Kena cukup jugalah. Cukup rasa jugalah. Itulah dia sebenarnya ramai juga yang cakap. Dia nak masak sambal ni kena orang perempuan je. Pasal nak kena sabar. Yalah, api kecil. Kan api kecil je. Sampai betul-betul cili tu masak. Baru ni. Betul. Baru bubur bawang. Ikan bilis pun macam tumbuk. Oh, macam tumbuk tak blend je. Kira lagi terasa lah bilis dia. Sebab semua orang ada yang bawang aja. Yelah. Kan? Betul. Dari ikan bilis tu lagi sedap kan. Alhamdulillah. Ada tinggal sambal apa je makcik yang best-best? Sama pedas, sama kurang ada sikit lagi. Ini kira sekali lah makcik. Agak-agak berapa ringgit ni kira sekali? Kira sekali ke? Kira sekali. Paru ya? Ini paru. Kalau diorang bungkus pun dalam RM3. RM3 ya. 3, 6, ke RM9 ni. RM9 ni? Okey. Kalau bungkus lah, diorang ambil RM3 dua bungkus. Ikut bungkus je lah kan? 3, 6. RM6. Okey. So total RM93. Kat sini ada RM200. Banyaknya. Ambil makcik. Lebih untuk makcik buat simpanan. Subhanallah. Alhamdulillah. So makcik ikhlas ke ni? Ikhlas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Subhanallah. So makcik, saya ada satu permintaan, boleh tak? Saya permintaan saya, kalau boleh nanti gunakan sedikit lebihan tu, minta tolong anak makcik ke buatkan logo dengan banting untuk gerai makcik. Logo dengan banting. Boleh makcik ya? Supaya lepas ni orang senang nak kenal gerai makcik kat sini. Ada logo, ada banting kan. Itu adalah permintaan saya. Mudah-mudahan dapat bantulah gerai makcik kan, insyaAllah. Okay makcik, saya doakan semoga perniagaan makcik terus lancar dan maju. Dan saya minta izin video ni saya nak uploadkan ke YouTube. Mudah-mudahan ramai yang tonton video ni, ramai kenal gerai makcik kat sini, insyaAllah. Amin. Okay makcik. Okay makcik, saya minta izin balik dulu ya. InsyaAllah. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ni percuma. Ya ni tak payah bayar. Ni abang YouTube channel kan? YouTube. Ni bang. Selalu follow oi. Selalu tengok macam apa? Ada. Dua kantoi. Bayar kan? Okay bang, masih bang. Okey. Ni salah seorang subscriber kita. Lalu dah banyak channel tengok. Oh ya ke? Alhamdulillah. Ni okey lah, konten bagus.